Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, sekejap ya. Ya, Assalamualaikum semua. Sihat ke? Cuba komen sikit. Sihat ke semua hari ni? Alhamdulillah sihat. Okay, yang lain sihat tak? Alhamdulillah sihat. Sekejap ya. Okay, dah. Okay, so tanpa membuang masa, kita akan mulakan kelas kita hari ni. Okay. So cikgu harap semua dah solat, dah makan. Okay. Kita dah buka majlis ke? Dah ke belum? Belum rasanya. Okay, kita buka dengan umum kita Al-Fatihah. Okay. Alhamdulillah sihat aliannya. Okay. So, untuk hari ni, pertama sekali kita mengucapkan rasa syukurlah sebab kita dah masuk minggu kedua untuk online class. Okay, so untuk online class hari ni, boleh tak kamu bagi tahu nampak tak slide yang cikgu akan bentangkan? Hari ni kita akan masuk tingkatan 1 bab 6 persamaan linear. Kamu kena buka mic. Kalau kamu buat tulis komen cikgu tak nampak. Sebab cikgu nak buat presentation ni. Okay. So untuk hari ni cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku dan juga alat tulis. And then hari ni cikgu nak kamu prepare juga kalkulator. Okay, so pada cikgu sekarang ni, cikgu guna kalkulator yang inilah. Biasa-biasa je. So dia tak kisah pun kalkulator apa kamu nak guna. Yang penting kalau kamu tengok pada kalkulator kamu, dia mesti 570 ms. Ini untuk kegunaan SPM. So hari ni kita akan tengok macam mana nak selesaikan masalah. Masalah matematik lah. And then macam mana kita nak selesaikan juga menggunakan kalkulator. Okay, so cikgu harap semua dah bersedia untuk kelas kita hari ni. Okay. So untuk hari ni, insyaAllah kita akan masuk kepada tingkatan 1 bab 6. Cikgu akan fokuskan pada algebra. So topik yang seterusnya, sebelum ni minggu 1 kita belajar ungkapan algebra. Kita tengok berapa sebutan dalam satu ungkapan algebra tu. Kita tengok mana satu pun boleh ubah, macam mana nak bentukkan persamaan. So hari ni kita akan tengok pula topik persamaan linear. Okay. So dalam persamaan linear ada 3 subtopik yang kamu akan belajar ataupun 3 subtopik besar lah. Okay. Yang pertama adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang kedua, persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. So mula-mula 1, kemudian kita akan up sikit, kita tengok 2 pemboleh ubah. Okay. And then last sekali kita akan tengok persamaan linear serentak dalam 2 pemboleh ubah. So semakin meningkat dia punya subtopik tu, semakin tinggi sikit aras dia. So cikgu harap kamu boleh fokus. So bila kamu fokus start daripada awal, insyaAllah kamu nak pergi ke yang paling atas ni mudah untuk kamu jawab. Slide ni cikgu akan share dekat dalam Google Classroom nanti. Okay, so kita tengok yang pertama, persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. So, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, apa ciri-ciri dia? Okay, ciri-ciri yang pertama adalah hanya mempunyai satu pemboleh ubah. So, daripada topik ni pun kita dah boleh nampak dah, dia hanya ada satu pemboleh ubah.
contohnya dalam satu persamaan tu, dia hanya ada X sahaja, dia hanya ada Y. Dia tak boleh ada X dan Y dalam satu persamaan. Bila ada dua pemboleh ubah, kita tak katalah dia satu pemboleh ubah kan. Okey, so ciri-ciri yang kedua, bila kita kata linear tu apa dalam algebra? So maksudnya adalah kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah satu. Nanti kita akan tengok apa benda kuasa tertinggi pemboleh ubah satu tu. Okey, so kita tengok slide yang seterusnya. Ini dekat dalam buku teks ada. So nanti kamu akan tengoklah bila kamu masuk kelas nanti. Okey, persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Contoh kamu tengok yang bawah ni. X tambah 5 sama dengan 8. Persamaan. So bila kita kata persamaan, dia mesti ada tanda sama dengan. Tanda sama dengan tu, itulah persamaan. So kalau linear tadi, cikgu kata pemboleh ubah dia kuasa mesti satu. Contoh yang ini kan pemboleh ubah kita dekat sini adalah X. So X ni kuasa berapa? Bila dia tak ada tulis apa-apa, kuasa tu kan kamu tengok dia kecil dekat atas ni. Sekejap Okay, kan X, kalau kuasa 2, dia akan tulis X atas ada 2. Itu X kuasa 2. So, bila dia tak ada tulis apa-apa kuasa, maksudnya kuasa 1. So, dia hanya ada satu pemboleh ubah dan kuasa tertinggi adalah kuasa 1. And then paling penting adalah dia ada tanda kesamaan. Yang ini kita panggil tanda kesamaan ni. Okay, so 1, 2, 3 dalam kotak biru ni, ini adalah contoh persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. X tambah 5 sama dengan 8, Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. And then last sekali 3N tambah 1 sama dengan 6N. Untuk contoh ketiga ni, walaupun N dia muncul 2 kali, kita still kira sebagai satu pemboleh ubah. Dia tak kisahlah muncul 5 kali ke 10 kali ke, yang penting pemboleh ubah dia tu satu sahaja, iaitu N. Okay, so kita tengok yang ini. Ini sebenarnya terbalik ni, sepatutnya ini slide yang keempat baru yang tadi. Okay, so kita tengok dekat sini, soalan 1. Nyatakan sama ada setiap yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau tidak. Huraikan mengapa. Kamu kalau tulis komen, cikgu tak akan nampak sebab cikgu memang fokus pada slide sahaja. Okay. So kalau ada soalan nak tanya, kamu boleh buka mic. Okay, kita ada 6 contoh dekat sini. Okay, yang pertama ni tadi. Sebenarnya kita dah bagi jawapan tadi, awal-awal tadi. X tambah 5 sama dengan 8. Adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ya. Sebab apa? Dia ada tanda kesamaan. Tanda kesamaan tu yang mana satu? Ni, ada tanda persamaan. Lepas tu dia hanya ada satu pemboleh ubah and then kuasa pemboleh ubah ni adalah kuasa 1. So kalau nak menjelaskan kenapa? Ya. Kerana mempunyai satu pemboleh ubah X dan kuasa X ialah 1. So yang kedua ni, ya ataupun tidak? Ya, kerana mempunyai satu pemboleh ubah Y dan kuasa Y ialah 1. Okey. So, soalan yang ketiga ni. Cuba bagi tahu cikgu, adakah dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun tidak? Kamu kena open mic. Cikgu tak nampak kalau kamu komen. Ya ke tidak ni? Tidak. Ya, betul tidak. Kenapa tidak? Cuba bagi tahu. Sebab ada dua pemboleh ubah. Ya, good. So boleh nampak dekat sini. Cikgu tak tahu siapa tu. Siapa ya? Cuba bagi tahu nama sikit. Alia. Alia. Okay, good Alia. Okay, so dekat sini ada dua pemboleh ubah. Satu P, satu Q. So this one bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kerana mempunyai dua pemboleh ubah iaitu P dan Q. Sama juga macam soalan yang keempat. Tidak, kerana mempunyai dua pemboleh ubah X dan Y. Okay, kalau yang kelima ni, ya, kerana mempunyai satu pemboleh ubah N dan kuasa N ialah 1. Okey, yang ini tidak. Kenapa tidak?
Okay, dia hanya ada satu pemboleh ubah, tapi sini K kuasa 2. So kuasa paling tinggi adalah kuasa 2. Kalau kuasa 2 dia bukan linear. Kita tak panggil linear. Dalam algebra kita ada kuadratik. Kuadratik tu nanti kamu akan belajar. Kuadratik tu apabila pemboleh ubah dia kuasa 2. Tidak kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah K ialah 2. So ingat apa dua ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Ada tanda kesamaan, pemboleh ubah mesti satu sahaja, and then kuasa bagi pemboleh ubah tu mesti kuasa 1. Kuasa 2, kuasa 3 itu kita tak kata persamaan linear. Okay, next kita tengok asas kepada algebra. Okay, so kita ada beberapa contoh dekat sini. Apa benda yang kamu kena tahu dekat persamaan linear algebra ni? Okay, so basically kamu ada satu persamaan and then kamu kena selesaikanlah. Contoh dalam persamaan tu ada X. Kamu nak cari X tu berapa nilai dia? Y berapa? P berapa? So bergantung pada pemboleh ubah. Selalunya dalam matematik kita akan gunakan pemboleh ubah X. Nanti kamu belajar matematik, kamu akan selalulah jumpa X. So kalau kamu nampak pemboleh ubah, ini mesti algebra. Okay. So, kalau macam sekolah rendah dulu, kita belajar, okay, kotak kosong tolak 7 sama dengan 10. So, berapa tolak 7 sama dengan 10? Berapa itulah bila dalam taraf-taraf SPM, kamu akan gantikan dengan satu pemboleh ubah iaitu sebenarnya apa-apa boleh boleh juga, tapi selalunya kita akan gunakan X lah. Okay, so dekat sini kamu tengok kita ada satu persamaan, kita nak selesaikan X. X tolak 7 sama dengan 10. Okay, kalau cara cikgu, kita akan tengok rumah. Okay, tanda sama dengan ni, dia adalah pembahagi rumah. Rumah kamu dengan rumah jiran kamu. Okay, ini rumah kamu yang ada X. 10 ni rumah jiran kamu. Okay. So bila kita nak cari nilai X, kamu kena tengok dekat rumah X tu ada apa je. Kita tak nak nombor negatif 7 ni sebab kita nak nilai X saja. So konsep mudahnya adalah negatif 7 ni kita pindahkan ke rumah sebelah, dia akan jadi opposite sign. So kalau negatif, dia akan jadi positif. So dia akan jadi X sama dengan 10 tambah 7, maka X kita dapat 17. Okay. So bila kamu gantikan balik 17 dekat sini, 17 tolak 7. Betul lah jawapannya 10. Bila kamu gantikan balik dapat jawapan yang betul, maksudnya X kamu tu betul. Ini sebenarnya tak siap lagi ni, kamu kena tulis X sama dengan 17. So dalam kelas ni kamu tengok dululah. Cikgu tak sempat nak send slide ni awal pada kamu. So nanti mungkin kamu boleh print. Siapa yang ada printer boleh print. Siapa yang rajin nak salin, boleh salin. Tak ada masalah. Okay. So tadi tolak. Next kalau tambah, tambah pasangan tolak. Tolak pasangan tambah. So sama je dekat sini. X tambah 4 sama dengan 12. So kita nak selesaikan X, kita buat apa? X sama dengan 12 tolak 4. So 12 tolak 4 dapat 8. Sepatutnya jawapan akhir adalah X sama dengan 8. Dekat sini cikgu tak buat jawapan akhir je. Patutnya kamu kena buat dekat sini X sama dengan 8. Tadi dekat sini, yang pertama tadi X sama dengan 17. Okay, so contoh yang ketiga. 2X sama dengan 8. So dekat rumah X ni ada 2 dan 2 tu melekat dengan X. So bila kamu tengok nombor melekat dengan boleh ubah, maksudnya operasi dia adalah operasi darab. Okay, operasi darab. So bila darab lawannya bahagi. Tadi tambah lawan dia tolak. Kalau darab lawan dia bahagi. Sama juga kalau bahagi lawan dia darab. Okay, so dekat sini dia akan jadi apa? Kita nak selesaikan X. 2X sama dengan 8. So X sama dengan 8 bahagi 2. So jawapan dapat berapa? 8 bahagi 2? 4. Cikgu harap kamu tahulah 8 bahagi